Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Cooking Show. Kau boleh masak ke? Bersama saya Ashraf Osman. Aku the host for this show. And kali ni first episode korang dah tengok belum? Kalau belum tengok, boleh tengok. Itu aku masak bersama dengan wife aku. First guest. Sekarang second guest. Kita bersama dengan Fiza, seorang podcaster daripada Nexo. Fiza. Okay, so Fiza, kau boleh masak ke Fiza? Aku rasa aku tak boleh masak, tapi pasal aku nak makan jadi terpaksa masak. Okay. Okay, apa yang kau nak masak untuk kita pada hari ni? Aku punya speciality lah. Okay. Mi goreng. Mi goreng. Okay, Yes, mi goreng tu macam mana? Mi goreng mamak ke Melayu ke macam mana mi goreng? Mi goreng daging basah. Okay, Fiza. So, kamera kat sini. Lagi satu muka kat sini. Tapi kita fokus tengok sini je. Boleh? Okay, teruskan Fiza. Share dengan aku. Okay. Aku nak tunjuk bahan dia. Kalau nak masak mi goreng, mesti ada mi. Betul lah. Tapi aku pakai mi kuning. Mi kuning. Mi kuning, daging dengan fish ball. Daging dengan fish ball. Dan sedikit bawang putih. Bawang putih? Kan, garlic. Garlic lah? Bawang putih lah. Garlic bawang putih lah? Okay, sorry. Lepas tu, minyak untuk masak. Okay. Dan aku pakai oyster sauce. Right. Dengan kicap manis. Okay. Lagi? Okay, aku punya simple pasal aku ni tak ada sayur. Pasal as you all know, aku ni orangnya prihatin dengan makanan sihat. Okay. Kau tak makan sayur Aku tak makan sayur, aku takkan buah. Bawang? Okay, takkan makan kita tak. Tapi kalau masak, tapi aku rasa aku pun pakai paste Ashura. Jadi Ashura kalau nak sponsor Ashura, salah. Asufi. Sorry. Asufi. Kalau nak sponsor silakan lah. Tapi kalau Ashura nak sponsor pun silakan. Ya, silakan. Kita open. We are welcome. Aku pakai instant je pasal kita nak masak cepat-cepat dan sekejap dan boleh. cepat. Aku boleh tolong kau. Boleh. Aku apa kena First buat. kali kau ni buka ni, letak ni. Oh, buka pun tak boleh Kata nak tolong. Berapa banyak minyak? Kau nanti aku cakap stop. Okay, stop. Okay. Minyak aku tak nak pakai banyak pasal seperti yang aku cakap, aku ni kan prihatin dengan makanan yang sihat. Ya. Ini dah on. Dah. Jadi kita tunggu dia ni. Lepas tu kan ni kau buka. Tapi kau kat rumah memang selalu masak ke atau jarang masak ke? Selalu order? masak lah. Selalu lah? Selalu masak. Untuk anak-anak semua nak? Tak nak untuk aku. Kau ada bawa bekal pergi kerja ke? Tak, jarang lah. Oh, aku jarang. selalu makan kat luar. Tapi kalau dah masak boleh bekal apa selalu? Kalau aku kerja pagi, mana aku sempat nak masak atau bekal? Kantin tutup lah? Kantin. Yalah, macam... Tak ada breakfast. Tak ada, aku dah siap dah, Okay, tak apa. Nanti aku boleh settle. Okay. Kau rasa dah panas? Aku rasa macam dah. Boleh, shoot je. Okay, kau ambil sudu. Kau letak dalam satu sudu je. Satu sudu. Ya, pasal Asufi punya sambal paste semua dah. Banyak Jud. Oh, banyak lah. Macam setengah dia. Okay, lagi sikit. Okay, dah boleh. Okay. Yes, sir. Okay, sambil-sambil tu kau potongkan ni. Okay. Sedapnya bau dia. Belum masak. Baru letak garlic je kau dari tu Tapi kan orang kata kalau nak masak lagi sedap kan, kau nak kena nyanyi tau. Okay, nyanyi lah. Nyanyilah kau. Dari tadi kau nyanyi lagu apa? Ku berlayar di lautan. Tidak ni semua ya? Semua. Okay. Kau suka pedas? Aku boleh tahan pedas lah. Kita Melayu kan lidah nak kena makan yang pedas-pedas. Betul ber. Kalau tak, sia-sia jadi Melayu. Tapi bila kau start masak? Bila kau kahwin dulu ke atau sebelum kahwin memang dah masak? Sebelum kahwin aku dah masak lah. Mak aku macam tolong risau mak. kalau aku mak masak habis aku kat bilik. Nanti mak aku panggil aku keluar jadi belajar masak ni gini. Tapi aku ada satu cerita. Okay. Masa dulu, masa nak belajar masak, mak aku suruh goreng ayam. Okay. So goreng ayam kan minyak dia banyak. Jadi aku macam instead of letak pelan-pelan aku letak. Oh, gitu macam? Lepas tu dia splash kat muka aku siap. Habis muka kau macam mana? Semua kena yang macam terbakar. Yelah, terbakar lah. Burn lah. Pergi hospital? Tak pergi hospital. Aku orangnya kan kuat. Jadi aku terus bila dah kena, aku pergi sink, aku terus macam cuci. Terus macam habis aku macam teringat, letak Colgate. Satu muka Colgate? Ah. Sakit tau sebenarnya kalau minyak kena tangan. Lepas tu terus risau lah. Pasal dulu kan ada boyfriend. Oh yelah. Lepas tu risau boyfriend dah tak nak lagi ke apa kan. Tapi dia masih nak tak? Masih nak. Aku baru nak cakap beli. Okay, so sekarang ni kan kita tumis sambal ni. Kasih sambal ni masak. Baru nanti kita letak daging dulu. Untuk dia macam serap. Sebati dengan dia punya sambal. Baru kita letak fish ball. Baru kita letak tak. Salah. Oyster sauce dulu. Okay. Dah boleh letak lah. Okay. Silakan.
Lepas oyster sauce, kicap. Maklumlah, dah pukul berapa kan? So, berapa banyak ni? Kau letak je, nanti aku bilang stop. Okay. Okay. Ni cara orang mak-mak masak. Kita tak payah macam ikut dia punya apa tu? Satu sudu, dua sudu. Dia semua ikut apa tu? Air tangan. Oh, air tangan. Tapi untuk penonton tengok macam mana dia nak agak-agak. Oyster sauce. Macam tadi kan macam tuang sikit gitu. Pandai lah kan? Kau pandai lah. Okay lah, mungkin dalam 2 sudu. 2 sudu, okay. Tapi sudu pun dia ada sudu besar, sudu kecil. Sudahlah. Okay, aku rasa ni dah okay. Kau letak kicap. Nanti pun aku cakap stop. Okay, kau nak tengok Ni semua air tangan. Kita tengok air tangan Fiza. Air tangan. Mak air droplet Ni menangis tak berlagu ke apa? Tak tahu Ni droplet. Okay, dah cukup. Dah cukup Okay, kicap. Oi. Kicap memang satu brand je? Habal je? Habhal punya sedap. Habhal. Oh, dia ada lain kan? Diorang cakap kicap kipas udang. Cap kipas udang. Tu joke. Aku menyampah tau orang cakap nama aku cap kipas udang. Kira lame tau tu joke. Tak lah, betul lah. Okay, sekarang kita letak ni daging. Okay. Letak daging dulu biar daging dia serap dengan dia punya sambal. Ni daging apa yang actually aku suka pakai daging yang ketul-ketul punya. Cuma pasal nak cepat kan. Jadi pasal kalau daging ketul dia it takes time to kasih dia lembut. Jadi aku pakai daging slice meat of daging lah Yes sir. Okay, biarkan dulu kasih dia serap kau nak tutup tak payah. Kalau tutup dia tak masak. Okay. Kalau macam dia macam pekat sikit, aku nak letak air. Macam sekati mak bapak dah kan. Berapa banyak ni air? Sekati macam itu. Tak mau banyak sangat. Pasal kan aku punya kan mi goreng basah. Mi goreng basah je kena basah lah. Kena basah lah. Lagi basah lagi sedap orang kata kan. Yes. Okay, macam mana kau jadi apa? Kau kata dulu kau extrovert, sekarang kau introvert sikit. Dulu extrovert, sekarang introvert sikit. Aku lebih suka spend time kat rumah. And aku jarang keluar lah. Aku jarang lepak ni semua. So aku macam ni lah, aside from kerja, buat content ni semua kan. It's always something new yang aku want to explore in life lah. Contoh macam ni, show rancangan masak ni. Bagi jadi aku, macam tadi kau cakap, kena ke kau buat? It's okay. Apa kau nak buat, kau buat je. Yelah. Betul lah. Betul. Actually, ni mi goreng kalau nak lagi sedap, pakai telur. Macam kau pecahkan telur lagi sedap lah. Tapi telur tak beli. Jadi kita pakai telur Iswan, tak lah gurau. Saya suka bergurau kan. Dalam kehidupan ni kita harus bergurau, berhappy-happy. Takkan nak sedih je kan. Tapi kau ingat tak apa special dish mak kau yang selalu dia pasal mak aku boyan. Dia punya specialty is kuah celok. Kuah celok. Tu yang lauk ikan celok Ya, ikan. Ya. Kuah celok dia tak boleh udang Tak kena. Betul Bapak kau orang mana? Bapak aku pun orang Boyan juga. Boyan. So you are Boyanese lah? Yes sir. Tapi bapak aku kan dia punya history. Okay, because both my parents is from Boyan. Tapi masa bapak aku datang sini, bapak aku II. II tu apa? Illegal immigrant. Oh, serious Kau tak pernah share kat podcast Tak. Okay, ni eksklusif. Jadi eksklusif lah ni. Ni Acap punya, kau boleh masak apa? Kau boleh masak ke? Okay, so bila bapak aku datang sini II, lepas tu terus dorang tengah start nak buat apa ni? Ada IC. Okay. So what bapak aku do is bapak aku pakai orang lain punya identity. Oh man. My father wait, so your father basically daripada Boyan. Indonesia Boyan lah kan? Indonesia. So he naik kapal datang sini untuk cari kerja ke for a new life? Untuk cari kerja. Okay. That's where bapak aku jumpa mak aku lah. So bapak kau jumpa mak kau dekat sini Singapore? Kat Singapore. Tapi bila diorang dating dulu mesti diorang cakap apa? Saya dari Boyan. Awak pun dari Boyan tapi kita satu kampung lah. Betul. Tapi yang aku dengar cerita macam bapak aku pakai orang lain punya identity ke sini. Wah, cool sih bapak aku. Boleh kesian buat lah. Lebih kesian. Kesian lah. Hustle sih. Hustle lah, of course. Jadi sebab tu aku sampai sekarang pun hustle. Okay, sekarang aku rasa dia dah okay. Jadi aku nak letak dia punya peace ball. Tapi kalau tak pakai fish ball, pakai crab meat pun boleh kan? Kau boleh pakai crab meat, kau boleh pakai udang. Sedap. Goreng basah. Yes sir. So macam lagi basah. Memang sedap lah. Lagi pun kalau basah, lepas tu ada telur. Macam kata dia macam kuah crab sauce. Crab sauce? Chili crab sauce. Oh, chili crab sauce. Yes sir. Kau boleh besarkan sikit tak? Ini dah paling besar dah sebenarnya. Aku tak rasa pun tau. Masak-masak tak?
Pasal apa tau? Dah selawat dalam hati. Dah selawat. Itu memang betul lah, kena selawat. Betul, kena selawat. Like, kalau aku pun cakap. masak nasi pun macam tadi kita cakap senduk Senduk cedok tu nasi pun selawat juga. Selawat. Jadi bila kita masak jangan lupa selawat juga guys. Okey, jadi kita boleh macam kita boleh share dengan kita punya viewers macam mana selawat. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang kasih sedap, Allah yang kasih sedap. Betul. Mango bosku punya kira. Betul. Mango, next aku nak kau datang sini Mango. Aku nak kau masak. Yes. Boleh Husin I will watch. Husin. Nama dia Husin. Husin Sin. Apa Sin? Ya. Ini api dia okey. Api dia okey. Cuma memang macam sama juga macam tadi. Macam first episode. Memang slow juga. Nanti aku nak tapi itulah. Korang should try aku punya ni lah. Sambal goreng janda tu. Oh, sambal goreng janda Yes sir. Okay, insyaAllah next week. Pergi lah. Kau boleh return lagi masak apa? Sembarangan. So aku akan tukar induction lah. Boleh. Okay. Tapi jangan lepas aku futsal lah. Of course lah. Hari ni aku nak kena really thank to Fiza. Tadi petang dia ada futsal. Lepas menang tu, menang Menang. Alhamdulillah. Lepas tu aku call tanya kau free tak? Boleh tak kau datang? Masak, aku nak tengok. Kita nak share kat YouTube ni. So dia pun cakap okey. Tapi yang aku terkejut aku dapat tahu yang besok pagi dia kerja. Kerja pagi pula tu. But thank you so much. No problem. Pasal aku punya orang, aku jiwa member. Oh, jiwa member. Pasal kalau kita dah ada sahabat kan, orang yang kita anggap sahabat tu, kita mesti treasure. Jadi kalau kita ada kawan ataupun orang-orang yang sekeliling kita tu, kita kena treasure. Memang real punya cakap ni. Betul. Bila nak masuk kami ni? Belum Belum. Habis kau tengoklah api dia. Oh, api dia slow Kau tu dulu pun time sekolah alamak orang kalau dengar orang boyan kan, kira kan kau ni berisi lah. Asal Macam orang boyan dulu diorang macam have this stereotype pandai buat orang. Oh, macam I heard. gitu, Aku ilmu pernah hitam. dengar. Ya. Orang boyan dia ilmu hitam aku pernah dengar. Tapi itu stereotype. Jadi pasal bila orang cakap gitu, aku punya orang jawab macam aku berisi, tak nampak aku gemuk. Gitu. Jadi orang diam. Betul lah. Kadang-kadang orang ni suka berbual sebab. Pasal kan kau pernah nampak kan dulu aku gemuk. Oi, pernah. Yang gambar tu kan. Mak tu berapa kilo tu badan Nak dekat 100 je. Macam mana kau bawa badan kau 100 kilo sebagai perempuan? Dulu kan tak tahu masak. Jadi macam macam mana nak masak buka Xbox nak masak tak tahu kan. Tutup Xbox makan Xbox lah. Oh. Ini joke maci-maci lah orang panggil joke maci-maci lah. Makan Xbox lah. Tapi alhamdulillah Fiza dah Fiza dah lose weight. Bagus. Good for health lah. Jadi kan kalau nak lose weight cepat, ni lah korang berana lah. Heartbroken lah. Macam banyak. Minyak ni macam banyak je. Itu tadi aku letak sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai menggigil tangan. Panas. Yalah, Sedap lah. Sedap Sedap. Aku rasa dia punya sos, bukan tangan aku. Maybe. Sufi. Nak kena sponsor lah Sufi. Sedap je Sufi. Sufi nak kena sponsor lah. Dah Sufi. Lepas ni kita tak boleh bias. Lepas ni kalau ada episod lagi, kita akan try Ashura pula. Betul. So kita akan compare Sufi dan Ashura macam mana. Betul. Jadi kita boleh promote juga dengan orang. Betul. Dan korang pun boleh pakai. Macam banyak je ni Boleh buat ni sahur. Tolong kau buat kerja sikit. Oh. Senang kan aku punya resepi. Korang boleh buat kat rumah. Simple ni. Lagi kalau pakai apa tu? Api yang kat rumah dapur tu kan. Lagi cepat kan? Lagi cepat lah. Ni slow sikit. Induction. Ni panas kalau aku bangun. Panas Panas Pasal selalu kan ada tangkai dia. lah, tak ada tangkai lah. Kalau tak ada paste, kita akan blend sendiri. Betul. Selalunya kalau tak ada paste, aku pakai cili kering dan bawang besar, bawang putih dan aku blend. So, aku tak tahu pasal aku jarang masak. But looking at this second episode dengan first episode wife aku masak nasi jagung kan. Aku tengok dengan paste ni ada menyenangkan hidup orang. Kan? Dan jadi kau tak ada alasan untuk tak nak masak. Betul juga Dengan kau sekali boleh masak. Actually aku dah boleh masak jadi kau macam surprise kan lah bini kau. Sweet kan? Betul Dek! Kau panggil diri kau apa? Kat bini kau? Aku panggil diri aku. Cap Ke? Kau panggil dia adik Dek, I dah masak gitu. Mesti dia macam penat-penat kan. Macam alah sweetnya. Dah boleh masak ni. Tadi senang je guys. Bila dapat gaul ni, kau cuma nak kasih rata je. Betul. Kan? Ini senang macam apa tu orang kata Fiza? Apa? Last minute guest datang rumah. Tetamu kan? Pam, kau masak mi goreng ni. Ni orang cakap, sekejap lah masak campak-campak je. Orang suka cakap gitu kan. So ni lah campak-campak. Tapi kenapa masakan campak-campak orang cakap?
Pasal diorang dah biasa, jadi tangan diorang tu laju. Salah. Habis? Jadi kalau tak sedap boleh campak kat muka orang tu. Oh. Tapi kenapa orang cakap air tangan? Betul kan? Tangan ada air. Oh, berpeluh-peluh. Geli tau. Oh, alamak. Macam yang aku makan lobster tu Yalah. Nak macam mana? Okey. Dah siap ke apa? Dah. Plating lah. Okay, kalau viewers kat rumah tu boleh letak telur next time Ni simple gila. Kau dah tutup api? Tak telur. Api dah tutup? Belum lah? Boleh tutup lah. Tak payah. Plating je. Ni Ini real raw. Aku nak tengok macam mana dia plating. aku tak pandai lah plating. Buat presentable lah. Aku dulu makan kuali-kuali dah. Senang. Ni ada tongs. Tong. That dress was scandalous. Spaghetti lah konon. Okay. dah. Tapi aku tak makan daging tau. Macam mana? Tarik lah ni. Ya Allah. Okay, dah makan. Kau tak makan daging? Aku tak makan daging. Kata pergi gym tak makan daging. Mana garpu? Sekejap. Ni kalau sedap, pasal Asufi. Asufi, sponsor. Okay ini honest review lah. Macam mana dia review nasi lemak Kalau tak sedap, campak kat muka aku. Ni kan masak campak-campak. Okay, fishball sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. If you happy and you know it, you clap your hand. Put down and clap your hand. I'm so surprised, simple gila and sedap. Boleh telan, sedap. Alhamdulillah Fiza, sedap. So memang air tangan Fiza dengan Sufi punya rempah memang solid lah. Alhamdulillah sedap. Nak tunjuk? Try guys. Ni. Sedap kan? Aku selalu makan kat sini je. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya, rasa basah dia. Apa? Sedapnya aku masak. Okay, kau review daging tu. Daging dia, okay. Daging aku. Okay, kalau nak senang, pakai daging slice. Jadi dia cepat masak. Yes. Tak jadi nak campak muka aku. Okay. Rasa sedap. So itu dia guys. Episod kedua bersama Fiza masak mi goreng basah. So it's very simple. You guys can watch this whole episode. Dah tahu. Share resipi, korang boleh tag kita sekali. Kat YouTube boleh komen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.